benda yang common. Orang cakap apa? General knowledge. Kalau let's say kita nak claim sesuatu benda daripada office, kita kena bagi receipt yang betul. Kan? Tak silap saya, benda ni common sense lah. Kalau you nak claim, you kena pastikan receipt tu betul, amount betul, item betul, baru you boleh dapat claim betul. Macam saya, kalau saya nak claim tu memang saya takut sangat. Saya akan periksa betul-betul. Betul ke dia punya item tu, tarikh tu betul. Ada setengah tu dia bagi tarikh. Mungkin dia tak update tarikh. Tarikh pun satu juga. Tarikh pun satu juga. Kebanyakan yang terlepas pandang. Tarikh tu kadang-kadang sistem dia mungkin dia tak update ke apa benda error ke apa. Tarikh tu jadi macam tarikh yang bukan tarikh yang dia beli hari ni lah. Contohnya hari ni ialah 10 hari bulan Mei. Tapi dia punya tarikh sana mungkin 1 hari bulan 4 ke, error kat sana. Jadi tak betul lah. Kalau macam let's say kat dia punya receipt tu 1 hari bulan April, then you claim sekarang 10 hari bulan Mei. Macam mana kat sana? Tu kebanyakan orang dia macam pandang benda ni remeh lah. Tapi kalau you claim, nanti dia marah pula. Macam let's say saya cakap, Aminah awak punya receipt dia tak betul. 1 hari bulan April, sekarang 10 hari bulan Mei. Dia akan fikir, alah, nenek, dia mesti akan cakap, tu pun nak ni ke, tu pun nak berkira kan. Kebanyakan orang dia dah buat salah. Tapi, dia tak nampak salah dia pergi salahkan kita pula yang bagi tahu kat dia benda ni yang salah. Aminah, ni receipt ni 1 hari bulan April. Awak bagi kat saya hari ni 10 Mei. Tak mungkin sebab ni yelah benda ni bukan masalah teknikal. Tapi ikutkan kat sini bukan saya nak cakap siapa betul siapa salah, tapi ikutkan Aminah you kena check benda tu, receipt tu betul-betul sebelum you keluar daripada kedai tu, betul tak? So dia macam bila cakap tak claim tu, tak boleh claim tu terus nak naik. Habis tu macam mana saya dah keluarkan duit dia fikirkan benda tu, tapi dia tak fikir cara kita nak settlekan masalah. Macam tadi orang yang pemuda tu, dia dah gagal dalam perkahwinan dia dah rasa hidup dia dah tamat dah. Tapi okeylah dia ada juga dia punya inisiatif nak pergi cari pakcik ni nak dapatkan nasihat nenek pasal segenggam garam. Kebanyakan orang bila jadi satu-satu isu tu, kita bukan apa, kita bagi kat dia receipt supaya dia boleh pergi kat kedai tu balik, pergi cek balik dengan kedai tu. Sebab salah ialah kedai tu punya sistem. Yang print tak betul bukan saya yang print dia punya receipt. Sekarang keadaan tu macam saya pula yang salah. Saya pula yang jadi satu yang salah di mana saya tolak receipt tu sebab ikut receipt tu tak valid dah sebab tarikh dah tak betul. Satu kan. Dan sekarang bila saya bagi kat dia, dia pula blame. Macam saya yang tak nak bagi dia claim. Okey, sekarang you tengok duit ialah duit syarikat. Betul. Dan kalau you bagi kat saya receipt yang tak betul, saya tak boleh keluarkan saya punya payment bagi kat you. Itu bukan hak saya. Betul tak? Kita dah ada dia punya